Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, murid-murid sekalian, hari ini cikgu akan rujuk nota dalam buku teks untuk menerangkan tentang cara penukaran pecahan dan peratus. Nanti selepas tu cikgu akan tunjukkan beberapa contoh lain bagaimana kita nak tukarkan daripada pecahan kepada peratus. Baik, kita mulakan dulu. Okey, lihat buku teks buku surat 94 ni. Tukar pecahan dan peratus. Okey, dalam gambar ni ditunjukkan ada 100 donat telah dijual, 35 daripadanya adalah donat coklat. Jadi ditanya ataupun diminta menyatakan peratus donat coklat. So 35 daripada 100 ialah 35/100. Okey, cikgu tekankan di sini. Okey, kita lihat perkataan peratus tu. Peratus tu sebenarnya adalah singkatan kepada per 100. Okey, perkataan peratus ini adalah singkatan. Ini adalah per, ratus ni adalah 100. So dekat situ jadilah singkatannya peratus. So peratus ni simbol dia, anak-anak semua dah tahu kan, ini adalah simbol peratus. Okey, jadi macam mana kita nak tentukan peratus? Okey, kita lihat dari contoh yang pertama tadi tu kan, 35/100. 35/100, jadi kita lihat kat situ 35/100. Ini bentuk dia tulis 35/100 ni. Jadi dalam peratus kita tukarkan saja per 100 tu kepada simbol peratus. So peratus donat coklat ialah 35%. Mudah kan? Baik, kita lihat contoh yang nombor 2 tu. Berapakah peratus petak biru? So anak-anak murid sekalian, okey, dalam kotak ni, kotak kat bentuk soalan nombor 2 ni ataupun contoh nombor 2 ni, ada 100 kotak kecil. Jadi daripada 100 kotak kecil tu diwarnakan, sebahagian kotak diwarnakan dengan warna biru. Jadi tanya berapakah peratus petak biru? So bila kita kira petak biru keseluruhannya ada 24. So 24 daripada 100 petak ataupun dalam gambar ni dia adalah warna biru. So kita tulis 24/100. So berapakah peratus petak putih? Soalan ni dia trik sikit, dia tanya putih. So kita tahu keseluruhan adalah 100. Warna biru ada 24. So berapa yang warna putih? Macam mana kita nak tahu? Ya, kita tolakkanlah. Daripada 100 tu kita tolakkan 24 petak biru. So kita akan dapat 76. So 76/100 adalah warna biru kan? So berapakah peratus petak putih? 76 daripada 100 tu adalah warna putih. So berapakah peratus petak putih? Ya, betul, 76% petak putih. Mudah kan? Okey, so yang seterusnya, tulis 7/100 dalam peratus. Ini dia minta tukarkan. Kalau kat atas tadi dua contoh yang pertama, dia kata itu dah siap-siap dah per 100. So kalau untuk yang ini 7/10 dalam peratus. Okey, kalau tadi kita lihat balik, peratus tu adalah per 100. So kat sini nombor ni adalah per dengan 10. So dia ada dua cara. Cara yang pertama adalah kita jadikan bawah dia, ya betul, jadikan bawah dia per dengan 100. Jadi macam mana kita nak tukarkan jadi per 100? So sini 7/10. 10 ni kita nak jadikan 100. 10 darab 10 dapat 100. So bila bawah darab 10, atas pun kena darabkan 10. So 7 darab 10, 70. So 70/100, kita dapat sini 70%. So 7/10 ni sama dengan 70%. Mudah kan? Okey, kita lihat seterusnya. Tadi kalau per dengan 10 senang, kita tahu kita darabkan 10 dapat 100. Kalau selain daripada penyebut bawah itu
selain daripada 10. Macam mana? Konsep dia sama, tetap kita kena jadikan dia bawah dia sama dengan 100. So kita dapat apa-apa nombor tu per dengan 100. So kita lihat sini, dibagi 4/5. So 4/5 ni, bawah 5 ni kita kena jadikan dia 100. So macam mana 5 ni nak dapatkan jadi 100? 5 darab 20. So bila bawah darab dengan 20, atas pun kena darabkan dengan 20. So 4 darab 20, 80. So 4/5 ni dalam bentuk peratus adalah 80/100 ataupun 80%. Okey. Jadi yang lain-lain cikgu rasa murid-murid dah faham lah macam mana nak tukarkan dia. Baik, murid-murid, ada sedikit sambungan lagi untuk topik pecahan dan peratus ni. Okey, kita lihat contoh, bukan contoh lah dalam buku teks ni yang nombor 5 tu nyatakan 63% dalam pecahan per 100. So kita lihat di sini 63%, kita tahu dah dia adalah 63 per dengan 100. Okey, kita lihat nombor 6 ni. Tulis 90% dalam pecahan bentuk termudah. Okey, kita lihat sini 90% kan. Kalau kita tulis dalam bentuk pecahan, dia adalah 90 per 100. Bagus. So 90%, 90/100 ni, ni kita tunjukkan. So 90. So sifar atas, sifar bawah dia boleh dipotongkan. So tinggal berapa sini? Ya, 9/10. Okey, lihat. Tulis 40% dalam pecahan bentuk termudah. Okey. 40%, kita tulis dulu dalam bentuk peratus, 40/100. So kita lihat apa nombor yang boleh dibahagikan dengan nombor di atas dengan nombor di bawah. Ini adalah untuk kita nak nyatakan pecahan tu dalam bentuk termudah. So kita lihat kat sini 40 ni boleh dibahagikan dengan 20, 100 boleh dibahagikan dengan 20, kita akan dapat 2/5. Kalau murid-murid kurang faham, okey, cikgu tunjukkan satu lagi bentuk yang cara lebih mudah. Sini 40, cikgu tukar dulu warna untuk bezakan ya. Mungkin dia agak cepat, dia banyak shortcut di situ. Okey, 40/100 kan. So nombor atas kita boleh potong satu. Kalau kita potong satu nombor sifar di bawah, atas pun kita potong satu sifar. So sini kita akan dapat tinggal 4/10, betul. So 4 dengan per 10, kita cari satu pembahagi yang ada 4 dan juga 10. Atau dengan kata lain, sifir apa yang ada 4 dan juga 10? Betul, sifir 2. So sini kita bahagikan dengan 2. 10 ni pun kita bahagikan dengan 2. Kita akan dapat berapa darab 2 dapat 4? 2. Berapa darab 2 dapat 5? Berapa darab 2 dapat 10? 5. So, sama kan? Ini jawapan dia. So, 40% bentuk termudah dia dalam bentuk pecahan adalah 2/5. Okey, jadi yang ni. Kita lihat. 27, kalau dalam bentuk pecahan, 27/100. So, kalau peratus dia macam mana? Betul. 27%. Okey. Yang ni pula 19%. Atau kita nak ambil nombor lain ke? Okey, kita ambil yang lain lah. Sini kita dah nyatakan peratus, kita ambil dalam bentuk pecahan. Okey, sini 85%. Macam mana kalau dalam bentuk pecahannya? Ya, betul. 85/100. Yang ni pun boleh diterima. Okey, tapi sebenarnya nombor ni boleh dikecilkan. Tapi yang ni untuk ni kita ambil lah 85/100. Baik, untuk latihan pengukuhan, murid-murid boleh lengkapkan ni. Yang untuk 15% ni nyatakan dalam bentuk pecahan, 60% bentuk pecahan, 3/4 nyatakan dalam bentuk peratus, 9/20 dalam bentuk peratus. Okey, jadi minta murid-murid lengkapkan jadual ni.